Right? Jadi dia pun pakai. Dia pakailah pergi rumah anak-anak dia. Sekali anak-anak dia kata, "Hey mama, apa tu?" Dia dah menepuk saya. Dia suddenly find, "Kenapa benda tu kat situ?" "Oh, it's for my kaki, you know." Dia kata kaki I. Jadi dia pakai kaki tebas-tebas dia tu pulang. Ya. Jadi tipiskan air sikit masuk dalam stokin ni. Tapi dia jalan dengan center dia. Jadi it's good for blood circulation. The panty lain ada small one. Yeah, not the big one lah. The small one. Itu dua, my own, and then my friend, and then saya ikut juga. Saya belajar satu bulan tu saya belajar dan faham. Dan semua pemimpin yang ada hebat-hebat energi tempat ni sebenarnya. Saya letak dekat kereta. Okey, setiap Ahad husband saya akan ke Negeri Sembilan pagi-pagi jam 7. Dan malam sebelum tu dia akan isi minyak RM50. Jadi dia pergi, dia balik. Negeri Sembilan tu akan bukit kat sana. Balik, minyak tu akan habis lah. Okay? Minyak tu akan habis. Air Senin kalau nak keluar kena isi. Jadi setelah kita cubalah. Dan satu malam dapat, esok dia pergi, saya tak pergi. Ada banyak raya saya pergi juga dengan dia dekat sana. Sekali saya tunggu juga bila dia nak isi minyak. You know what? Hari Isnin kita datang sini. Tepung sini balik, tepung sini balik. Pak Ari, bila nak isi minyak ni sejak hari tu dia tak isi minyak. RM50 tu lebih hampir seminggu kaitan tepung. Negeri Sembilan dah pergi. Jadi pakailah spin street itu untuk kereta tuan-puan masing-masing. Kalau tak pakai tak tahu, okey.